Dapatlah N sama dengan P tambah 1 per 3. Kan dah settle tu. Mantap. Cun. Yo, hello semua. So, kita nak sambung series kita. Settle laju-laju. So, jom kita settlekan soalan ni. Okay, apa dia cakap? Dia cakap express N in terms of P. Okay, apa maksud dia? Dia nak meaning N sorang-sorang sama dengan apa benda P. Gitu. Meaning siapa single? N single Okay, so jom kita tengok. Kita ada equation. Okay, 2 kuasa 2N sama dengan 2 per 2 kuasa N tolak P. Macam mana ni? Okay. So, nampak tak satu benda common which is semua dah 2 Okay, so apa kita nak buat? So, tengok ni. So, I akan buat apa? I akan buat macam ni. So, salin je balik. Equals to. Lepas tu ni, I nak bawa naik atas. Nanti jadi apa? Jadi 2 dan darab. Darab apa? 2 kuasa negatif N tolak P. Ada kurungan sebab kat bawah bawa naik atas jadi negatif. Gitu. Ataupun kalau kat atas bawa turun bawah jadi negatif. Dia jadi terbalik lah sign dia. Gitu. Okay, dan apa jadi? Dan jadi 2 kuasa 2N sama dengan, okay, ni 2 kuasa berapa? Yang ni 2 kuasa 1 kan. So kita boleh gabungkan ni jadi 2 kuasa negatif N tambah P, I kembangkan tambah 1 sebab ini 2 kuasa 1. So ni dapat apa? Then tengoklah ni, ini dah base 2, ini dah base 2. Kalau ini dah sama, ini kenalah sama wak. Gitu. So dia jadi 2N sama dengan negatif N tambah P tambah 1. So dia nak N single kan. So kita buat je algebra basic bro. So P tambah 1